Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan ulang tahun penubuhan Majlis Perbadanan Ampang Jaya yang ke-33 tahun. Ulang tahun ini bukan sekadar satu sambutan tetapi satu penghargaan terhadap perjalanan penuh dedikasi, pengorbanan dan pencapaian yang telah dilakar bersama sepanjang lebih 3 dekad yang lalu. Penubuhan MPJ pada 1 Julai 1992 telah membuka lembaran baharu dan landscape pembangunan dan pentadbiran kawasan Ampang Jaya. Sebagai Timbalan Jenis Ketua, saya, Teknologis Haji Hasuniza bin Syahari, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga kerja MPJ daripada barisan pengurusan tertinggi hinggalah peringkat sokongan atas komitmen, profesionalisme dan semangat kerja berpasukan yang tidak pernah luntur. MPJ telah melalui pelbagai transformasi dan pembaharuan dalam usaha untuk memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan, memperkasakan tabik urus serta mendekatkan diri kepada rakyat. Sesungguhnya, kejayaan yang kita kecapi hari ini adalah hasil usaha bersama yang harus kita banggakan. Semoga dengan sambutan ulang tahun ke-33 ini, kita akan terus mengorak langkah ke hadapan dengan visi yang lebih jelas, strategi yang lebih mantap dan semangat yang lebih jitu demi membentuk Ampang Jaya sebagai sebuah bandar yang lebih mampan, sejahtera dan berdaya saing. Selamat menyambut ulang tahun penubuhan MPJ yang ke-33.